Jarang nak nampak post dari orang Cina ulas pasal isu Palestin. Okey, akak ni oyak dia jaranglah nampak ni orang Cina ni kecek pasal isu Palestin. Okey, ambo nak tanya, muka kawan bukan orang Cina ke? Ataupun kawan muka orang Jawa? Okey, akak ni kena faham ni. Kita ni sama-sama manusia juga. Okey, sama-sama berdarah merah. Kita tak boleh pilih. Tak boleh pilih nak jadi orang Siam ke, orang Melayu ke, orang India ke, kita tak boleh pilih. Tapi hak penting, tak kisahlah lahir bangsa apa sekalipun, perasaan kemanusiaan ataupun simpati dalam naluri hati itu pasti ada. Contoh kita cakap di Gaza ni, dekat 60,000 nyawa terkorban. Okey, dah hampir telah masa 2 tahun dah. Nak tanya, bangsa apa yang sudi melihat manusia dijadikan genosid? Adakah bangsa apa yang suka melihat macam tu? Satu lagi kita nak bagi contoh, iaitu kawan dalam 2 minggu lepas lah ada tengok satu cerita history jugalah, sesuatu hari yang hitam untuk masyarakat China lah, orang Cina tu. Okey, dia pasal Nanjing Massacre. Okey, nama dia punya cerita tu, nama dia Dead to Rights. Okey, ini cerita ni berlaku pada tahun 1937. Okey, masa tu perang antara Sino-Jepun yang kedua. Okey, ini nyawa yang terkorbannya dalam masa yang paling singkat, hanya dalam 6 minggu meragut 300,000 nyawa. Itu mengikut catatan lah. Tapi yang tak ada dalam catatan, kita mungkin tak tahu, mungkin ia lebih daripada 3 kali ganda. Kita bayangkan, 300,000 dalam 6 minggu. Kita ni mendapat sambutan hangat terutama di negara Eropah. Okey, kalau kita tengok nama cerita Dead to Rights. Okey, apakah adanya sifat kemanusiaan yang tengok manusia dibantai, bukan setakat dibantai, dirogol perempuan. Kita berbalik pula pasal misi kemanusiaan yang namanya Sumut Flotilla ni. Tulah ni lebih daripada 40 buah kapal dah berhenti. Tapi masih ada lagi 1 buah kapal hak masih dekat dengan pantai Gaza yang tak dapat dicari. Nama itu kapal Mikeno yang membawa aktivis kita, nama dia Ardel Aryana. Sila betulkan saya kalau saya royak tak betul. Okey, ini maksudnya apa? Maksudnya menunjukkan kemampuan Israel ni nak pintas 100% ni tak dapat tercapai. Okey, kalau gelombang kali ini kurang berjaya, apakah terjadi kalau lain kali kita himpunkan bukan setakat 40, ia menjadi 400 kapal ataupun 4,000 kapal ataupun 40,000 kapal yang lebih banyak lagi. Tengok rasa demo tu boleh halang tak? Okey, boleh pintas tak semua ni? Okey, bukannya setakat lebih banyak kapal boleh hantar bahagian ke Gaza, malah ia boleh tarik perhatian lebih banyak negara di seluruh dunia. Okey, yang kedua pula kawan rasanya, contoh kawan-kawan saya kita kat Eropah atau kat mana-mana, kita kena teruskan buat bantahan, buat protes, buat pelbagai bentuk dengan protes dan demonstrasi, nak tekan kerajaan masing-masing lah saya supaya stop lah dengan kerjasama dengan Israel. Okey, kena sampai ambil tindakan betul-betul untuk menghukum Israel. Law ni enggak cuma kecaman mulut je lah. Cuma tunjuk risau, menjadikan kurang makna. Jadi jangan duk berhenti, teruskan lancarkan lebih banyak pelbagai gelombang misi Sumut Flotilla yang lebih besar lagi. Dengan kata dah ada gelombang kedua dan ketiga. Dan dengan itu kita teruskan perjuangan kita guys.